Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi seperti biasa, kalau dah bulan Ramadan, nampak muka saya ni di media sosial dalam bentuk video, tahu-tahulah kan. Mana yang dah setia dengan saya beberapa tahun ni, saya ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Teruskan memberi semangat kepada saya dan menyokong saya dalam usaha ini, insya-Allah. Dan mana yang baru berkenalan, baru tahu tentang siri Ramadan ini, maka saya ucapkan selamat datang. Jadi seperti biasa, setiap tahun saya akan cuba kongsikan satu hari, satu episod di dalam bulan Ramadan yang saya namakan sebagai siri Ramadan. Jadi sebelum tahun yang lepas-lepas kita dah kongsikan hashtag semak semua sebar, di mana kita kongsikan hadis-hadis yang banyak berlegar-legar dalam kalangan masyarakat, tetapi ia di dalam kategori yang tidak boleh diterima pakai. Dan kita dah kongsikan satu hari satu sunnah, kita dah kongsikan sempurnakan solat, dan ada yang satu tahun yang kita kongsikan episod-episod yang kita tak sempat nak settlekan. Tapi insyaAllah pada tahun ini, siri Ramadan pada tahun 2025 ini, apakah tema dia? Nantikan di penghujung episod ini, insyaAllah. Jadi dalam episod yang pertama siri Ramadan pada tahun ini, saya akan cuba kupaskan sedikit mukaddimah, pembukaan kepada apa yang kita akan kongsikan pada siri Ramadan pada tahun ini. Jadi apakah yang akan saya kongsikan? Okey, tak jauh beza dengan apa yang saya selalu kongsikan setiap tahun. Tak jauh beza. Dia berkait. Jadi pada siri Ramadan pada tahun ini, saya akan kongsikan satu benda yang bagi saya cukup menarik dan cukup penting untuk kita sebagai rakyat awam. Kalau kita tak mendalaminya sebagaimana pakar-pakar ulama, tak ada masalah. Tapi at least kita tahulah sedikit basic, iaitu berkenaan dengan ilmu hadis. Ya benar, ilmu hadis. Jadi dalam siri Ramadan pada kali ini, saya akan cuba kongsikan kepada para penonton sekalian apakah basic, basic yang sangat basic ilmu hadis, atau ada juga yang menggelarkannya sebagai mustalah hadis, ada juga yang menggelarkannya sebagai ulum hadis. Tak kira lah mana-mana, semuanya maksudnya penyampaiannya adalah satu, iaitu ilmu hadis. Okey. Jadi dalam episod yang pertama ini, saya akan kongsikan kenapa kita sebagai rakyat awam, termasuk saya ni bukanlah pakar, okey. Jadi kalau para penonton ada melihat kesilapan, saya sangat mengalu-alukan para penonton untuk menegur saya di ruang komentar ataupun boleh PM tepi. Saya sangat mengalu-alukan, okey. Jadi dalam episod pertama ini, saya akan cuba kongsikan kenapa pentingnya kita sebagai manusia di dunia ini untuk mempelajari paling tidak kurang-kurang basic ilmu hadis. Kerana kita dah tahu Al-Quran itu sebagai sumber utama kita sebagai umat Islam, betul? Dan sumber yang kedua selepas daripada Al-Quran, itulah hadis. Sebagaimana kita tahu, dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimus solah, dirikanlah solat. Jadi kita kalau terima message ni, bagaimana kita nak mendirikan solat? Di situlah pentingnya ilmu hadis. Di situlah pentingnya hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, dirikanlah solat sebagaimana engkau melihat aku solat. Itu Rasulullah kata. Jadi di situlah masuknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila para sahabat melihat Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan solat setiap hari, maka sahabat pula sampaikan kepada mereka yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, iaitu tabi'in, dan kemudian tabi'in sampaikan pula kepada yang tak pernah berjumpa dengan sahabat itu, tabi'in, kemudian direkodkan pula oleh
imam hadis, tokoh-tokoh jagoh hadis, dan kemudian dibukukan, kemudian sampailah ke hari ini dijaga kesuciannya. Tapi ada juga yang cuba memanipulasikan. Benda ni dah mula lama dulu dah. Tapi tak apa, kita kongsikan sikit-sikit. Saya tak nak buat setiap episod tu panjang-panjang sangat. Jadi kita cuba yang ringkas-ringkas saja. Jadi untuk episod hari ni kita nak tahu dulu apa pentingnya kita belajar ilmu hadis ni. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Apabila datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita, maka tabayyun, iaitu semaklah dulu, selidikilah terlebih dahulu. Benar menyampaikan hadis atau sesuatu yang Rasulullah katakan itu satu sunnah, benar, kerana terdapat hadis juga Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Dan Rasulullah SAW lagi, wala yuhaddithu an bani Israel wala haraj, jika engkau nak sampaikan berita daripada Bani Israel maka itu tidak mengapa. Apakah yang dimaksudkan itu, kita akan bincangkan dalam episod yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW bersambung lagi dalam hadis yang sama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta ke atas namaku dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kerana itu kita perlu berhati-hati dengan segala apa yang sampai kepada kita yang dikatakan hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddithu bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikira pendusta apabila dia menyebarkan segala apa yang dia dengar. Ya. Jadi walaupun seseorang itu dia disampaikan satu hadis tu sahih, tapi dia tak semak terlebih dahulu. Dia dengar ustaz cerita, dia pun sebar-sebarkan je. Dapat dalam grup Facebook ke, dalam grup WhatsApp ke apa, terus share tanpa selidiki tu. Kalau ikutkan hadis ni, dia tergolong dalam golongan tersebut sebab dia tak semak terlebih dahulu. Melainkanlah kalau orang tu memang dipercayai kan, jadi tak ada masalah lah. Tapi sekarang ni isu dia, kita sebagai orang awam ni, kita kenalah lebih berhati-hati. Kerana zaman sekarang ni banyak hadis-hadis palsu yang tersebar. Banyak, sangat banyak. Lagi-lagi dalam bulan puasa ni kan. Sebagai contohnya, setiap malam tarawih tu ada ganjaran-ganjaran yang tertentu. Jadi kita kena berhati-hatilah. Jadi bagaimana kita nak semak status sesebuah hadis tu, maka dalam siri Ramadan ni lah saya nak cuba kongsikan sedikit, tak banyak, sedikit. Jadi apa yang saya akan kongsikan ni adalah benda yang sangat basic. Kita bukan nak menilai sesebuah hadis tu, tapi kalau kita baca penilaian tulisan-tulisan guru-guru kita yang menilai sesebuah hadis tu, at least kita fahamlah sikit kenapa hadis ni contohnya dhaif, kenapa hadis ni palsu, kenapa hadis ni sahih, kenapa hadis ni hasan. Benda tu yang kita kongsikan dalam siri Ramadan ni. Sedikit saja lah kan. Benda yang ringkas saja, sebab nak cerita panjang lebar pun tak sempat kan, satu hari berapa minit je episod kan. Jadi tak apa, jangan risau, insyaAllah saya akan cuba kongsikan dalam episod yang akan datang dalam siri Ramadan ni, insyaAllah. Teruskan setia bersama saya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sekian, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.